Tuan-tuan tahu tak, menjadi ijma' para sahabat seluruhnya Allah itu berada di atas langit. Ijma'. Kita berhukum dalam masalah akidah tiga. Apa dia? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Al-Ijma'. Tuan-tuan tahu tak, menjadi ijma' para sahabat seluruhnya Allah itu berada di atas langit. Ijma'. Ijma' sahabat, ijma' salaf bahkan. Tapi ada juga yang menafikan benda tu. Kita pun jadi pelik lah. Ijma' itu ijma'. Sampai Imam Az-Zahabi kita sebut dulu, buat satu kitab besar tentang Al-Ulu, ketinggian Allah. Bawa Al-Quran, bawa As-Sunnah, Al-Ahadith, bawa aqwalus sahabah, bawa aqwalut tabi'in, bawa aqwalut atba'at tabi'in. Seluruh imam-imam yang 4 ada dalam Al-Ulu, kitab itu menunjukkan Allah tu di atas daripada langit-langit yang 7 itu. Kita nak nafi apa lagi? Kita kata ini ijma'. Ada orang kata tak. Kita naik pelik benda tu. Kita jadi pelik, jadi aneh. Ada orang tolak ijma' tetapi dia mengaku kita Quran hadis ijma'. Betul tak? Quran hadis ijma'. Ini masalah. Dia penyokong kuat Man U, dia pakai baju Arsenal. Payah tuan-tuan, payah. Dia cakap semua MU saja, tapi dia kata saya Arsenal. Mana orang nak percaya? Betul tak? Ada pula dia orang Muhammad Salah. Salah orang putih kata salah. Salah pakai baju apa? Dia nak tanya. Dia pakai baju apa? Dia Liverpool. Yang awak nak sebut tokoh Everton buat apa? Kan awak sebut tak boleh. Awak pakai baju Liverpool merah tu, cakap tokoh Everton tak boleh. Awak cakap Salah hebat, saya bersama Salah pakai baju Brazil, tak lagi jauh. Jadi cakap biar betul. Cakap, tindakan, keyakinan biar betul. Kan? Kalau awak kata awak ahli sunnah, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma', kenapa awak lawan ijma'? Al-Imam Ibn Al-Qayyim dah sebut benda ni, Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Sebut belum? Kita pula lawan sahabat, sedangkan Nabi bawa sahabat ni dengan aku ni jalan yang betul. Payah sangat nak faham masyarakat sekarang ni. Sebab apa? Dia tengok majoriti. Sebab dia dah hidup tu, dia dah hidup dalam pemahaman majoriti betul, minoriti salah. Aku tengok ustaz yang kata macam ni 2-3 orang je, yang keluar TV, yang keluar majalah, yang keluar Sakabah, yang jadi AJK fatwa, semua kata tak macam tu. Itu sebab kita tak dapat sambutan tu. Orang pula tak belajar. Ini ijma', tuan-tuan, ijma'.